Yang hadiah untuk hadiah untuk bayar awal tu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa masuk tuan-tuan dan puan-puan ke segmen PTR jam 9.30 pagi. Hari ini insya-Allah bersama dengan Ustazah Rabi'atul Adawiyah. Bukan Ustaz. Okey, Ustazah ada urusan sikit pagi ni. Ustazah ambil slot pada 9.30. Lepas ni nak ke Jais pula. InsyaAllah doakanlah tuan-tuan puan-puan, semoga urusan kami sopan ni dipermudahkan insyaAllah. Doakan ya insyaAllah. Okey, jemput masuk. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Jemput masuk. Ya, jangan lupa sharekan live kita pada pagi ini untuk sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Moga-moga mereka tak ketinggalan dan asbab kita orang lain mengaji, insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Fuziha, Puan Dewi Roha, Puan Salina, Puan Aminah Sudin,
Puan Nuriah Long, Puan Siti Salwah, Tuan Muhtar, ya, Puan Mariam Yusof, Waalaikumsalam, Puan Nur Hayati Osman, Puan Mazda Yahya, Waalaikumsalam, Puan Ijah Kukis, Puan Salmiah Ismail, Puan Hasnah Ahmad, Puan Saidah Ahmad, Puan Mas Idayu, cepat masuk. Waalaikumsalam. Ya, sahabat TikTok kita, Puan Minah, Puan Noni, cepat masuk. Bunga Lestari, Puan Hasnah Awang, Puan Maizatul Akmal, jemput masuk. Puan Mistura Roslan, Puan Azizah Adi Basa, jemput masuk. Waalaikumsalam, Puan Zainab. Okey, insyaAllah hari ni kita muka surat 531. Muka surat 531 hinggalah 535 surah Ar-Rahman sahaja. Waalaikumsalam, Puan Siti Ana, Puan Rosita, Puan Rusna, jemput masuk. Puan Nur Izan, Puan Som, Puan Sarimah Said, Tuan Nazri, Izzati Akidah. Okey, insyaAllah. Okey, kalau dah ready, dah ready ke belum? Cuba type dulu, dah ready ke belum? Okey, cek komen. Waalaikumsalam, Puan Kamaria, Puan Siti Zubaidah, jemput masuk. Okey, ya betul, muka surat 531 surah Ar-Rahman. Okey. Apa pula decline ni? Oh, terkejut. Okey. Waalaikumsalam, Puan Saira, Puan Z, Bonda Kia, betul lah muka surat. Okey, ready Okey, ready, bagus. Okey, insyaAllah kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okay, insyaAllah surah Ar-Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط.
ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين هميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan surah Ar-Rahman kita pada pagi ini. InsyaAllah seterusnya pada jam 12.30 hari. Alhamdulillah, tahniah dan terima kasih kerana hadir dan setia daripada awal surah Ar-Rahman hinggalah ke akhirnya. Ya, mohon maaf juga salah dan silap Ustazah sepanjang mengendalikan program Tadarus Ramadan ni. Ada tersasul lah kan, tertukar huruf ada tertinggal bacaan, tertinggal ayat dan sebagainya lah. Okay, insyaAllah
kita kena inilah perbaiki dari semasa ke semasa lah. Bukan takat tuan-tuan dan perempuan je, ustazah sendiri pun samalah, dan sesiapa pun ya. Macam biasalah, istiqamah kena ada itqan sekali kan. Kita dah konsisten buat, kena ada perelokkan ataupun inilah repair lah bacaan kita, insyaAllah. Okay. Jadi hari ni last lah ustazah join tadarus. Tadarus lah, maksudnya buat live lah. Lepas ni kita esok ada 4 sesi sahaja. Pukul 9.30, pukul 12.30 hari, pukul 2, 4 ke? 7, pukul 7 tadi, pukul 7 suku, pukul 9.30, pukul 12 dan pukul 2. Kira pukul 4 ni tak adalah. Boleh lah masak-masak kan petang tu, insyaAllah. Okay. Jadi itu saja pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.